Macam biasa bila tiba hari Minggu aku akan masak. Hari ni aku nak masak sotong masak kicap. Untuk masak sotong kenalah ada sotong. Mula-mula bersihkan sotong. Lepas sotong dah bersih, potong-potong ikut selera. Kemudian potong setengah biji bawang holland, sebiji tomato, beberapa biji cili besar. Nak potong menegak ke, nak potong serong ke, suka hati. Akhir sekali potong beberapa batang kacang panjang. Nak tambah sayur lain pun boleh. Kemudian tumbuk bawang merah, bawang putih dan juga halia sampai hancur. Tapi janganlah hancur sangat. Jangan ditegur anak lesung aku tu. Dia tu anak angkat. Tapi aku tetap sayang dia. Lepas semua dah hancur, ketepikan dulu. Kemudian panaskan kuali dan keluarkan air dari badan sotong dulu untuk elak sotong mengecut bila dah masak nanti. Lepas tu panaskan minyak dan tumis bahan-bahan yang ditumbuk tadi bersama dengan sebatang serai dan sedikit cili giling. Tumis sampai pecah minyak dan masukkan seketul gula Melaka. Kemudian tambahkan sos tiram dan juga kicap manis dan kacau sampai ia sebati. Kalau nak sotong kicap berkuah, tambahkan sedikit air dan sambung kacau sampailah ia mendidih. Selepas mendidih, masukkan sotong yang telah dipotong dan dicuci tadi. Kacau-kacau sekejap dan masukkan sayur-sayur yang disediakan tadi. Kemudian tambahkan garam secukup rasa dan Ajinomoto. Kacau-kacau rasa dah siap.